Ya saudara, baru ni ada video yang memaparkan ni lah satu orang pakcik dihalau dari masjid lah kan, kerana dia percayai duk lena. Dia cerita dah aku ni, pakcik tu dia bukan lena, dia tengah ni lah baca Quran lah. Lepas subuh tara nak tunggu ni lah, semayang sunat duha lah. Lepas tu ada satu yang rakam tu makcik. Makcik apa, dia pergi rakam. Lepas tu dia suruh pakcik tu belah lah. Pasal makcik tu kata, ni kami duk bayar bil tau tiap-tiap bulan. Lepas tu pakcik bukan karya sini kan, semua kan. Lepas tu duk kata takut duit tabung masjid hilang lah apalah. Aduh. Ni makcik duk kata lagu tu, entah makcik sendiri kan. Entah makcik sendiri jenis AJK atas nama. Hadir ke hadir ke situ mungkin jarang-jarang sekali. Biarlah pakcik tu nak nak beriktikaf ke apa ke kan. Dia nak beriktikaf ke apa, dia nak baca Quran ke apa, kata apalah. Bagi saya di mana kita berada bila masuk waktu, hadir ke surau masjid berdekatan, ambil wuduk sampai semayang lah kan. Ini kata bukan karya sini apa semua. Kalau nak kira karya, contoh karya saya Batu Muda. Ni saya lah ni duk ada di Sungai Petani sebagai contoh. Takkan nak pergi Batu Muda nak semayang semata-mata. Mampu tak silap zaman Nabi Ibrahim ke apa ke. Aku kalau saya salah betulkan lah. Di mana kamu berada, masuk waktu semayang. Kena lagi kalau macam ni setiap makcik sila-sila orang tak mai orang tak mai dah. Lepas tu mulalah duk bising. Orang tak mai ni tempat kita, orang tak mai surau dah, orang tak mai masjid dah. Salah satu punca dah sikap makcik lah. Lepas tu pergi rakam seolah-olah menunjukkan kebodohan sendiri. Kena kalau pakcik tu sambil dia berlalu pergi tu dia berdoa. Kadang-kadang doa aniaya ni dia terus sampai tu tanpa hangat tu. Aduh lah. Dah malah nak bebe banyak-banyakan. Akhir kata Nabi Ahmad, ada otak, pijaklah sendiri. Assalamualaikum. Jumpa lagi.